Video hitam putih ini adalah dengan durasi 22 minit, bermula dengan watak seorang berpakaian kemas. Seorang lagi yang kelihatan Iras Anwar dan seorang wanita berkulit cerah. Perkara pertama yang membuat saya mencurigai dakwaan Datuk T ini adalah apabila pelaku video dilihat memakai cermin mata. Rakaman jelas menunjukkan bingkai cermin mata yang dimaksudkan. Kita semua tahu bahawa Datuk Seri Anwar pernah memakai cermin mata sebelum dan semasa beliau dalam kerajaan. Namun sekarang tidak lagi, setelah beliau menjalani pembedahan lasik 2 tahun lalu. Perkara kedua yang begitu ketara dalam rakaman video ini adalah bentuk badan pelaku. Perut boroi dan dengan izin tetek yang labuh. Begini bukan perwatakan Anwar. Pelaku gemuk dalam rakaman ini mempunyai iras wajah Datuk Seri Anwar. Namun susuk tubuhnya jauh lebih besar daripada ketua pemakang ini. Selain perut dan dada yang berlainan, punggung dan belakang pelaku ini juga terlalu besar dibandingkan dengan Anwar. Satu lagi perbezaan ketara ialah rambut pelaku lelaki dalam video ini digunting rapi dengan gaya selop belakang. Anwar hadir di mahkamah untuk perbicaraan 21 Februari 2011 dan disiarkan gambarnya oleh akhbar tempatan pada 22 Februari 2011 dengan jelas menunjukkan rambutnya tidak digunting. Seperkara lagi, cuba kita perhatikan hidung pelaku video dan bandingkannya dengan hidung Anwar. Hidung pelaku ini adalah mancung, panjang dan tirus. Kita lihat pula hidung Anwar. Batang hidung Anwar beliau jelas lebih pendek dan pesek. Perbezaan ini amat ketara dan menjadi petunjuk jelas yang orang dalam video ini bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini satu lagi fakta. Hanya orang yang rapat dengan Datuk Seri Anwar akan perasan. Anwar sentiasa menggunakan tali pinggang pada seluarnya. Lelaki dalam video ini berseluar tanpa tali pinggang.